Hai sahabat, hari ini saya membuat satu lagi resipi yang mudah dan ringkas. Kuih bahulu tradisional. Macam mana nak dapatkan kuih yang lembut dan gebu ni? Jom kita lihat cara membuatnya. Bahulu tradisional ni hanya menggunakan 3 bahan. Cawan dan sukatannya terpulang pada sahabat semula nak gunakan yang saiz macam mana. Semuanya saiz sama ya. Jangan tukar-tukar saiz. Satu lagi resipi yang sangat mudah tetapi ada cerewetnya. Ikuti peraturan dan pantang larangnya, insya-Allah kuih yang dibuat akan menjadi. Bahan-bahannya 1 mangkuk gula, 1 mangkuk tepung gandum dan 1 mangkuk penuh telur. 3 biji saja ya kali ini. Kalau suka nak tambah bahan-bahan seperti coklat rice ataupun gula-gula yang macam kat dalam tu, boleh tambah juga. Dan asin vanila jangan lupa. Sangai tepung menggunakan api yang kecil. Letakkan daun pandan. Sangai sehingga daun pandan tu kering. Dan tepung pun berbau harum. Bila tepung tu dah rasa ringan, angkat dan ketepikan dulu. Buang je lah daun pandan tu. Biarkan tepung tu sejuk. Kita buat proses seterusnya. Dalam mangkuk mixer, masukkan gula dan telur yang telah disukat tadi. Pukul dengan kelajuan yang pertama ya. Inilah dia rupa tepung yang telah disangai tadi. Buang daun pandannya dan ketepikan dulu. Biarkan benar-benar sejuk baru boleh digunakan. Tepung gandum yang disangai ni kita ketepikan dahulu ya. Mix telur ni kita tak boleh nak tetapkan masa. Kita tengok saja pada hasilnya. Bila dia dah agak halus sedikit, kita tukarkan kepada kelajuan kedua. Dan sementara tu kita buatlah kerja lain dulu. Seperti mengayak tepung ni ya. Bila tepung tu telah disangai, ia akan berketul-ketul sedikit. Dan kita gunakan pengayak untuk menghaluskan semula. Biar bertambah ringan. Bila nampak berketul tu, kita gunakan sudu ataupun tangan untuk hancurkan ya. Tepung yang telah diayak ni kita ketepikan dahulu ya. Bila adunan gula dan telur telah putih gebu begini, lajukan kepada kelajuan ketiga, terpulang kepada mixer saudara lah. Berapa kelajuannya? Kelajuan mixer saya cuma ada 3 saja. Dan masukkan asin vanila. Saya nak share tip macam mana nak buat berus daripada daun pandan. Ambil 3 atau 4 helai daun pandan, lipat 2, koyakkan bahagian hujungnya tu. Dan ambil satu lagi daun pandan, ikat buat tali bahagian hujung tu. Jadilah berus daripada daun pandan. Tak perlu pakai serok khabar dan tak perlu pakai berus plastik. Sebab guna berus plastik tu tak berapa elok, nanti takut cair. Dah, cantik dah, wangi lagi. Saya masukkan 3 senduk kecil ni dahulu, ikut saiz senduk saya tu. Dan 2 sudu makan tepung. Kacau dahulu, bila sesuai, nanti kita barulah mulakan. Ataupun kita tengok dulu keadaannya. Kacau-kacau dulu, kelikatan dia macam mana. Kalau kurang kita tambah. Campurkan sikit-sikit. Agak likat sedikit dan kita tambah lagi 2 senduk. Semalam saya dah praktis sampai ke malam barulah jadi. Kuih ni nampak dia senang, tapi aturan dan
pantang larangnya kita kena ikut. Kalau kita langgar pantang larang tu, memang tak jadilah. Kembang kuncup lah kuih ni jadinya. Nampak je senang, tapi sebenarnya agak cerewet sedikit ya. Lima sendok adunan telur, barulah cantik adunan ni. Kacau sehingga sebati dan kita akan masukkan dalam acuan yang telah dipanaskan. Pantang larang keduanya, adunan tepung dan adunan telur gula tu tak boleh campur semua. Kita kena buat sikit-sikit. Saya panaskan acuan ni dalam 15 minit. Sapukan dengan daun pandan, sapuan daun pandan tu dengan minyak makan sahaja. Pastikan betul-betul panas ya, baru tak melekat acuan ni. Masukkan adunan yang telah kita pukul tadi ke dalam acuan ni. Jangan masukkan penuh ya. Jangan terlalu penuh. Buat pertama kali saya buat terlalu penuh. Jadi lain, nanti saya tunjuk. Masukkan segitu saja. Separas apa yang saya tunjukkan dalam video ni lah. Bakar dalam oven suhu 170 darjah Celsius selama 15 minit. Saya tak boleh guna 200 darjah sebab dia tak masak dalam. 170 saja. Terpulang kepada oven masing-masing. Bila adunan tu terlalu penuh, jadi macam gini, mengembang dan terlebih. Dah jadi tak cantik. Bila acuan tak cukup panas, dia akan melekat di bawah. Biarkan acuan tu bila kita panaskan, dia akan berbuih bila kita sapu minyak. Ni betul-betul cukup panas. InsyaAllah tak akan melekat. Sementara tunggu kuih bahulu tu masak, kita jangan lupa ya, sentiasa pukul adunan dalam mangkuk mixer ni supaya dia kekal kembang dan ringan. Selepas praktis semalam, hari ini menjadi dan inilah hasilnya. Tak melekat, gunakan penyongkil ataupun apa-apalah untuk lihat hasilnya. Boleh terbalikkan terus walaupun panas. Kalau kita ikut step by step, acuan tu benar-benar panas dan akan jadi hasil seperti ini, cantik dan gebu. Tak melekat pun. Kalau kita langgar pantang larangnya, acuan tu kita masak dalam 5 minit aja, dia tak akan jadi macam gini. Alhamdulillah, akhirnya menjadi. Ikuti pantang larang acuan. Kalau kena panaskan, panaskan ajalah. Begitulah yang saya katakan tadi. Acuan ni kena ikut pantang larangnya. Kena panas betul-betul. Bila kita keluarkan daripada oven, suhu acuan ni turun dan kita kena panaskan lagi. Kalau terus guna, kita tak panaskan lagi seperti step yang pertama, dia akan melekat juga. Nanti kuih bahulu ni merajuk, akan melekat di bahagian belakangnya, jadi tak cantik. Bila dah dapat hasil yang cantik begini, tentulah anak-anak pun suka makan kan. Walaupun ni kuih tradisional, 3 bahan, dan orang nampak macam kuih lama, kuih orang tua-tua kata budak-budak zaman sekarang. Tapi bila kita modernkan atau baharukan sedikit, tambahkan apa perasa-perasa coklat chip tu atau gula-gula ni, habis dimakan budak-budak. Sedap katanya. Kuih tradisional, kuih bahulu, kuih orang lama-lama. Bagi pertama kali yang membuat kuih bahulu tradisional ni, praktis dulu sebab practice make perfect. Selamat mencuba.